Assalamualaikum, selamat pagi. Tak tahu kau nampak ke tak muka ni. Sekarang pukul 7 pagi dah. On the way pergi kerja. Hari ni kita naik kereta pula. Kita tengok keadaan pagi ni macam mana pula. Selalunya memang jam lah cerita dia. Memang jam. Ni aku gantung je ni dekat kamera ni, dekat apa, cermin tengah ni. Pakai apa, neck mount. Goyang-goyang lah korang tengok. Tak tahu nak letak mana. Pakai apa yang ada je. Saya pakai suction cup kan, yang macam lekat ke cermin tu. Dia steady sikit. Ni aku neck mount tu, aku neck kan dia dekat cermin tu. Harap footage okey lah. Aku nak test tutup lampu. Nanti nak tengok video ni clear tak clear. Setting 30fps 2.7K. Nampak ke tak nampak? Komen sikit, gelap tak gelap? Footage melayang sikit. Floating Nak cari mounting yang boleh apa, ke depan belakang cepat. Macam ada apa-apa jadi depan lah, boleh pusing stop. Lepas tu nak selfie balik, stop balik. Tengah cari benda tu, tak tahu nak pakai apa. Tak jumpa lagi, tak baris lagi. Kalau hari tu senang sikit sebab pakai satu kamera je. Memang ni lah, menghadap muka lah. Kalau aku tengah tengok YouTube ni selalu. Aku sekarang pagi-pagi kalau naik kereta memang buka podcast lah, dengar podcast. Takut kan pasang podcast sambil borak ni kan copyright pula kan. Layang lah. Bumper kena pegang. Oh, Bismillah. Woi, traffic light pula. Tanya aku naik kereta, traffic light buat hal. Aduh, ada orang ni. Dia hijau pula. Pelik-pelik traffic light. Tadi kuning, kelip-kelip kuning. Baik kita langgar ni. Nak pergi isi minyak dulu kat Petronas. Pakai settle. Siapa yang tak download lagi settle lah, boleh download lah. Senang, pakai app je. Tak payah pergi kaunter. Online je. Tekan, pilih apa, nombor kita punya stesen minyak tu, nombor apa. Tekan, pilih berapa ringgit. Nak isi lah. Bukan okey yang terus. Senang. Kalau nak lagi senang, set ni lah apa, set auto lah. Macam kita dah set lah full tank ke, full tank kita set 100 kan. Senang. Tekan minyak. Pump minyak kita berapa, contoh pump 2, tekan pump 2, nanti dia keluar. Kita boleh setting cap jari. Cop je cap jari tu, pump. Dia automatic 100 maksimum. Kalau kita set 100 lah full tank. Tu dia akan berhenti lah berapa yang kita isi je. Macam aku buat macam tu senang. Motor ke naik kereta aku memang set full tank. Nanti dia tolak je lah apa yang kita isi tu je. Senang. Tak payah nak pilih ini nak isi RM3, esok nak isi RM5. Lambat. Set je full tank, senang. Ada bunyi, ada kepasan aircon ni. Tak tahu bunyi angin ke tak dengar. Harap tak dengar kan, bising pula bunyi angin ni kat kamera.
Aku nak pusing depan kamera, tapi depan ni ada handphone aku. Kau pusing tak nampak apa, nampak handphone. Aku memang tak ada pasang lampu apa-apa kat kereta ni. Aku set rakaman 2.7K 30 fps. Nak tengoklah kalau pukul 7 pagi macam ni, kalau tak pasang lampu, tak pakai lampu, okey tak dalam kereta shooting kan. Quality ngam. Ni aku dah adjust tinggi sikit. Okey tak view ni? Bismillahirrahmanirrahim. Masa untuk mengisi minyak. Nak cari kerja ke nak jual minyak? Minyak apa? Minyak urat. Nak isi minyak. Toilet dulu biar rakam tengok apa jadi. Wah, lega. Thank you for using Settle. Settle. Nampak? Dapat point. Point tu boleh tukar ke duit minyak. Boleh tebus untuk beli barang kat ni, kedai mesra ni. Ataupun nak tebus minyak ke, boleh. Start 17 bulan tu aku buat apa, jangan lalang vlog lah. Sekarang hari ni hari 19 bulan. Dah 2 video lah aku upload. Aku tengok ada 20 view. Terkejut kan 20 view. Tak harap pun orang tengok pun. Sebab aku upload video panjang-panjang, sejam kan, sejam setengah. Yang first video tu lepas tu 2 jam. Aku pergi kerja sejam, balik kerja sejam. Lepas tu balik kerja tu footage apa, exposure dia terlampau ni, macam rosak lah footage tu, terlampau putih kan. Aku cut lah, ambil yang mana okey je. Tapi semalam time balik lah, aku upload je lah. Pergi dengan balik tu aku upload je lah. Nak tengok lah, nanti senang aku nak tengok balik. Oh, kalau setting macam ni, petang macam ni dia punya footage kan. Pagi okey, sebab petang cerah. Setting tak boleh pakai setting yang sama lah. Semalam balik kerja, semalam aku dah setting lah untuk kalau petang punya setting. Aku set macam ni, nak try petang ni okey tak setting tu. Tapi tu lah, kena menghadap langit lah kalau nak tengok okey ke tak. Kalau menghadap muka okey je kot. Tengoklah nanti kan, tak pun esok ke aku naik motor aku buat time petang footage ni, edit macam ni. Okey, edit pula setting macam ni, senang. Sebab kamera ni boleh ni setting custom save apa, boleh save kita punya setting lah. Dah ada 5, boleh save 5 setting. Aku set ni untuk pagi, untuk petang, untuk malam, untuk buat slow mo. Dah siap, setting siap. Senang, ni tak payah nak set lagi kan. On je, cari mana okey siang tekan contoh nombor 2, okey malam nombor 5, macam tu lah. Senang, bagus kamera ni.
tahu tak siapa yang tengok video ni. Ada 20 view, terkejut tak? Siapa yang tengok sampai sini cuba komen. Ke korang tengok 5 saat tu korang tukar je? Aku alang-alang aku beli kamera ni untuk ni lah. Untuk satu untuk jadikan macam dashcam lah. Untuk aku buat motor hari kan. Kadang-kadang ada orang gila bawa kereta ni. Main masuk lah apa lah. At least adalah rakam footage tu. Sebab sebelum ni aku tak pakai kamera. Banyak lah momen-momen yang ni. Kalau dirakamkan tu menarik. Tak ada menarik lah. Menarik lah. Menarik satu macam apa? Menarik aku cakap. Bukan menarik lah. Momen lah momen. Ada yang menarik, ada yang kelakar, ada yang aduh macam tu. Malang aku buat je lah vlog macam ni. Dah rakam kan. Potong-potong masuk lah. Nak tengok tak nak tengok, tak apa lah. Kita layan je. Benda dah ada, pakai je. Sebab kamera ni senang, kecil. Aku rakam, aku tekan, aku biar je. Tak payah. Kalau kamera lain tu mungkin lah kena record stop kan. Kecil. Ni record biar je. Sejam lah aku rakam. Nanti time edit tu aku potong lah. Jam sekarang ni. Nak pusing tak boleh. Licin nak pusing. Pusing lah. Tengok. Nampak? Macam ni lah rupanya. Kau tengok, ada 12 lane. 12 lane jadi 3. Oh gila. Memang lah jam kan. Memang jam lah cerita dia. Tengok. Jam kau nya. Melekat oi. Memang melekat. Sini pun dah setengah jam rasanya. Siapa tengok sampai sini cuba komen. Aku tengok sampai sini lah. Ada orang tengok ke tak? Aku nak tengok lah. Ada ke orang tengok? Apa? Aku kalau boleh nak buat vlog yang macam ni lah. Potong sambung lah. Malas nak edit dulu je lah semangat. Nak edit apa? Nak masuk lagu lah apalah. Sebab sebelum ni nak fikir nak buat vlog. Nak macam ni atau masuk lagu macam ni. Lala tak buat. Baik. Aku try macam ni kan. Rakam, potong sambung je. Tengok tak tengok, tak apalah. Kita buat untuk simpanan kita lah. Ni buat style-style. Tak dekat 2-3-4 jam edit. Tak ada orang tengok apa, buat apa kan. Baik kita potong-potong biasa je. Sambung lah, senang. Boleh konsisten. Tak ada berat sangat. Konsisten je konsisten. Malas. Setakat ni konsisten lagi lah. 3 hari, 1 hari 1 video. Video panjang-panjang pula.
Sebab aku kadang tengok video orang panjang-panjang YouTube. Sebab YouTube best. Macam ni drive kan, tak tahu apa, tengok video orang panjang-panjang. Kalau sejam lah. Dia cakap ke dia tak cakap ke, kadang tengok je. Pisang tu. Selalu memang sangkut sini lah. Awal macam mana pun memang sangkut sini. Selalu aku naik motor, fikir aku bawa ni je sampul raya. Sampul raya ni berat tu. Memang tak nak bawa motor. Patah pinggang aku. Sejam nak bawa motor berat-berat. Oh, gila. Tapi bila tak bawa motor ada jam. Lambat dah ni. 7.40 dah. Tengah lemah ataupun kita tengah tak bersihat, memang kita nampak benda macam tu. So nampak lepas pada tol tu dah tak jam lah. Tu nak keluar simpang tol je 12 lane jadi 3 lane. Oh gila. Oh, dah setengah jam lah. Tadi 7.30 lah, pukul 8 tu. Kat situ je dah jam. Berit. Siapa pergi kerja naik kereta hari-hari tu, sakit kepala. Oh, stop recording. Aku sekarang kat Highcom ni, highway Kesas. Pergi toilet je. Sejuk tadi, jam lama sangat. Kencing tu. Aduh, tak ada air pula tandas. Maaf, tandas tak ada air. Nampak ke? Maaf, tandas tak ada air. Kita pergi Petron, sebab depan ni ada Petron. Harap-harap Petron ada air. Aku pergi Shell lah. Di sini parking macam tak apa nak anu. Pergi Shell lah. Macam sampai Petron ni. Pergi Shell lah. Shell banyak parking. Ramai pula orang kunti sini nak toilet. Mungkin sebab jam tadi je. Beku. Setengah jam beku. Alhamdulillah, asyik bayar dah.
Stop recording.